Baru-baru ni Mak dapat mesej. Dia kata sugar glider dia macam lumpuh. Dah 3 minggu tak boleh cengkam kaki. Dia pun bagi tahulah Mak apa yang dia bagi sugar glider dia makan. Apple, ulat roti, cengkerik, susu. Dia cakap semua ni makanan yang disarankan oleh pet shop. Ini yang jadi masalah bila kita tak cukup ilmu penjagaan dan pemakanan sugar glider. Kita perlu tahu, nak beli sugar glider perlukan ilmu penjagaan dan pemakanan yang betul. Tak semua makanan selamat untuk sugar glider makan. Kalau sugar glider makan diet yang salah, sugar glider mudah sakit dan mati. Dalam mesej ni, keadaan kaki macam lumpuh ni kita panggil high leg paralysis atau HLP. Macam mana kita nak tahu sugar glider kita ada penyakit ni? Pertama, kaki belakang dia lemah. Kedua, kaki dia tak boleh mencengkam kuat. Ketiga, jalan seret kaki. Keempat, akhirnya lumpuh. Kenapa sugar glider boleh lumpuh? Antara sebab utama adalah ketidakseimbangan kalsium dan fosforus. Bila setiap hari atau terlalu kerap sugar glider makan apple, ulat roti atau cengkerik, inilah yang jadi asbab tulang sugar glider jadi rapuh. Bila tulang rapuh, sugar glider akan jadi lumpuh. Kalau sugar glider dah tak boleh cengkam, kaki lemah, lumpuh, itu tanda badan dia dah lama kekurangan nutrisi.